Assalamualaikum dan selamat datang. Cuba bayangkan, anda boleh ambil satu je video YouTube dan dalam beberapa minit, ia bertukar jadi bahan mengajar yang lengkap. Bunyi macam mustahil kan? Tapi hari ni, kita nak tengok macam mana satu alat AI yang sangat hebat ni, yang sekarang dah pun tersedia untuk semua cikgu kat Malaysia, boleh buat benda ni jadi kenyataan. Jom kita mula. Sebagai seorang pendidik, kita semua faham sangat perasaan ni. Betul tak? Sentiasa bekerja-kejar dengan masa, nak siapkan bahan mengajar, yang baru, yang best untuk para pelajar. Kadang-kadang tu rasa macam, 24 jam sehari ni cukup ke tak sebenarnya? Inilah cabaran paling besar. Sebelah sini kita nak bahan yang berkualiti, yang relevan, yang up to date. Sebelah sana pula masa kita, alahai, terhad sangat. Jadi macam mana kita nak seimbangkan semua ni dengan kerja-kerja lain yang berlambak tu? Pening kepala kan? Okey. Tarik nafas, jangan risau. Hari ni, kita akan kenal dengan satu penyelamat. Anggap je dia ni macam pembantu peribadi AI anda yang sentiasa bersedia nak tolong ringankan kerja dan bagi idea-idea baru yang kreatif. Jadi, apa benda notebook LM ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah satu produk dari Google. Bayangkan dia macam buku nota super pintar. Dia bukan setakat simpan nota anda, tapi dia faham apa yang ada dalam nota tu. Anda bagi je dia apa-apa bahan, nota ke, dokumen ke, pautan website ke, dan serta-merta, dia jadi pakar rujuk peribadi anda untuk topik tu. Lepas tu, dia boleh tolong anda cipta macam-macam benda baru. Dan berita paling best untuk semua cikgu kat Malaysia, anda tak payah pening-pening nak cari, benda ni dah ada terus dalam portal Delima kita. Senang sangat. Cuma 3 langkah je. Log masuk Delima, cari bahagian AI Tools dan klik Notebook LM. Dah tu je. Semua dah tersedia untuk kita guna. Okey, sekejap. Sebelum kita shock explore, ada satu benda sangat penting kena buat dulu. Wajib buat tau. Perkara pertama sekali, bila masuk je Notebook LM, terus pergi ke settings atau tetapan dan tukar output language tu kepada bahasa Melayu. Ini super penting supaya semua yang dihasilkan nanti dalam bahasa Melayu. Ingat ya, jangan skip langkah ni. Okey, sekarang jom kita tengok magic dia. Kita akan saksikan sendiri macam mana Notebook LM ni boleh ambil benda yang simple macam satu link video dan puff, dia tukarkan jadi bahan mengajar yang dah siap sedia untuk kita guna dalam kelas. Yang bestnya, dia ni tak cerewet. Dia sangat fleksibel. Anda boleh upload macam-macam jenis dokumen. File PDF, Word, PowerPoint, semua boleh. Bukan tu je, bagi je link website, dia boleh baca. Dan yang paling kita nak tunjuk hari ni, yang paling power, link video YouTube. Baiklah, jom kita mulakan demo. Untuk hari ini, kita akan guna satu video YouTube durasi dalam 7 minit je. Dan kita akan suruh Notebook LM tukarkan video ni kepada 2 format bahan mengajar yang baru dan sangat-sangat hebat. Dan inilah dia, 2 fungsi baru yang memang gempak habis. Walaupun masih dalam peringkat beta tau. Yang pertama, kita boleh buat infografik. Dia akan cipta satu ringkasan visual yang padat, cantik, senang faham. Yang kedua pula, deck slide. Yang ni lagi best, dia boleh buatkan satu set slide persembahan yang lengkap untuk kita. Nak lagi, kita boleh pilih orientasi infografik tu, nak portrait ke landscape. Untuk slide pula, kita boleh pilih nak yang ringkas atau yang terperinci. Memang fleksibel. Jadi, macam mana hasilnya? Bersedialah untuk terkejut. Memang wow. Tapi, sebelum kita terbuai dengan kehebatannya, ada satu peringatan yang sangat-sangat penting yang kita sebagai cikgu yang bertanggungjawab kena sentiasa ingat. Reaksi pertama Cikgu Muqtasim dalam video asal dia tu dah cukup untuk gambarkan semuanya. Spontan je dia cakap, wow, nampak sangat cantik ya. Kan, kualiti yang dia hasilkan tu memang betul-betul buat kita kagum. Dan memang betul pun cakap dia. Hasilnya tu bukan lawak je, tapi nampak sangat profesional, serius. Susunan atur dia kemas, maklumat dia padat, visualnya pun menarik. Cuba fikir, dari satu video 7 minit, sekarang kita dah ada satu nota infografik yang lengkap, lawa dan dah boleh terus bagi kat pelajar. Itu baru infografik. Macam mana pula dengan deck slide? Daripada video 7 minit yang sama tu, dia boleh hasilkan 14 slide yang lengkap. Bukan slide kosong tau. Ni slide yang dah siap ada teks, ada gambar yang berkaitan, warna pun dah cantik. Bayangkan berapa banyak masa kita boleh jimat. Okey, sekarang kita kembali kepada peringatan penting tadi. Ingat ni baik-baik ya, sehebat mana pun AI ni, dia tak sempurna. Dia masih mesin. Jadi tugas kita sebagai cikgu, sebagai manusia adalah untuk jadi penyemak terakhir. Tolong jangan ambil bulat-bulat apa yang dibagi tu. Cikgu Muqtasim sendiri ada bagi satu contoh yang sangat jelas. Masa dia cuba untuk topik mekatronik, AI tu dengan yakinnya senaraikan ada 5 elemen utama. Padahal yang betulnya ada 4 je. Nampak tak? Inilah sebabnya kenapa kita sebagai guru wajib
semak setiap fakta sebelum kita sampaikan pada anak-anak murid kita. Jadi, lepas dah tengok semua kehebatan ni, janganlah setakat wow je. Sekarang giliran anda pula. Masuk Delima, buka notebook LM dan cuba sendiri. Terokai macam mana alat ni boleh tolong mudahkan kerja harian anda. Dan jangan ingat dia boleh buat infografik dengan slide je tau. Notebook LM ni ada banyak lagi benda best dia boleh buat. Dia boleh buatkan ringkasan audio, boleh tolong lukiskan peta minda, boleh tulis laporan, boleh siapkan kad imbasan dan dia boleh tolong buat soalan kuis. Wah, banyak kan? Potensi dia memang sangat-sangat luas. Jadi, soalan terakhir untuk anda fikirkan. Dengan adanya alat sehebat ini di hujung jari, apa bahan mengajar pertama yang anda teringin nak cipta? Cuba bayangkan kemungkinannya. Okeylah, selamat mencuba semua.